Saya sudah periksa. Bayi dalam perut puan sihat. Terima kasih, Dr. Yan. Saya sudah pilih nama untuk bayi ini. Saya nak namakan dia Fauzia. Wah, nama itu sangat cantik. Saya tak sabar nak jumpa bayi ini. Tolong, ada pencuri. Ke tepi. Aduh, perut saya sakit. Puan, saya ada berita sedih. Perut puan cedera. Bayi dalam perut puan tidak dapat diselamatkan. Maksud doktor, bayi saya sudah tiada. Puan, tunggu, jangan pergi. Ya Tuhanku, sedihnya hati saya. Puan, sabar ya, jangan macam ni. Bayi saya sudah tiada. Saya sedih sangat. Hati saya sudah sunyi. Hah? Hati-hati. Terima kasih sebab selamatkan saya. Sama-sama. Siapa nama awak? Dan mana keluarga awak? Nama saya Fauzia. Saya tiada keluarga. Saya nak namakan bayi ini Fauzia. Wah, nama itu sangat cantik. Nama dia sama macam bayi saya. Awak tiada keluarga. Jadi, awak nak tak tinggal bersama saya? Betul ke ni, Puan? Terima kasih ya. Tekan like kalau korang setuju. Mereka patut tinggal bersama.